perasaan saya untuk budi ni, saya rasa amat bagus lah. Dan dia dapat memudahkan kita penggunaan seharian. Dalam 300 liter tu saya rasa untuk bagi saya amat mencukupi lah untuk program budi yang sekarang yang akan berlangsung dalam 27 hari bulan ni akan bermula je. Yang saya gunakan adalah kaedah settle, kerana bagi saya kaedah settle ni amat mudah kerana dia perlukan pengesahan sekali saja dalam settle. Kalau kata untuk pengguna yang lain, kita boleh gunakan terus IC kepada cucuk pada pump terus saja. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan dan PMX kerana perhatian terhadap rakyat. Terima kasih kerajaan Madani. Okeylah, saya setuju lah. Banyaklah jimat dia kan. Tapi saya pun taklah banyak pakai apa ni, minyak ni kan. Bulan yang 200 lebih. Kalau 300 liter ni lebih pada mencukupi lah ni. Okey tu. Jimat lah sikit. Untuk apa kad kita ke ataupun saya pakai bonus thing tu, tak ada masalah lah. Mudah lah sebenarnya. Jadi pada orang yang tu yang banyak pakai tu, dia apa jimat lah. Memang apa, terima kasih lah. Memang excited lah sebab saya everyday ulang alik awang pergi Shah Alam. Saya kerja kat stesen Shah Alam, so memang habis minyak lah. Kira 2 hari kena isi minyak RM50. Kalau dapat budi tu bolehlah jimat sikit. So kat IC, so dia akan baca IC and then baru kita dapat yang diskaun tu lah. Kalau counter show IC je, senang sikit. Bangga lah dengan ada yang kerajaan bandar ni yang dapat apa membekal kita subsidi ke seluruh rakyat Malaysia. Kita kira Malaysia minyak yang harga yang murah sekali. Itu yang kita dapat bangga lah. Terima kasih kalau boleh dapat subsidi dari kerajaan bandar ni lah.